Peguam percaya 3 DJ radio difitnah. Gesa polis siasat dalam TULARKAN video disunting. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? 3 DJ radio didakwa menjadi mangsa fitnah selepas video berdurasi 5 saat tersebar luas dan dimainkan di Parlimen oleh Ahli Parlimen Jelutong, RSN Raya. Menurut perkongsian dari Facebook Peguam, Mahmud Jumaat, video yang tular itu dipercayai telah disunting dan menimbulkan kemarahan ramai pihak. Namun penelitian mendalam telah membongkar kebenaran di sebalik insiden ini. Menurutnya lagi, video tersebut hanya memaparkan sebutan "Wei" tanpa konteks penuh. Jadi, dia meminta orang ramai kembali merujuk kepada klip video yang tular tersebut memandangkan ramai yang meninggalkan komen negatif tanpa melihat video asal. Sila rujuk kembali kepada klip yang dimainkan oleh RSN Raya di Parlimen dan majoriti komentar pempengaruh India di TikTok. Sekiranya kita teliti, video tersebut telah disunting hanya setakat 5 saat ketika disebut Wei sahaja. Jelasnya, ujar Mahmud lagi, rakaman penuh yang didedahkan kemudian menunjukkan bahawa Pak Azad hanya meniru tarian Miki Azali dengan latar muzik yang mengandungi sebutan Wei. Malah, bunyi yang sama juga kedengaran dalam tarian pemain bola West Ham United, Parquet. Mengapa perlu video itu disunting sekiranya mereka benar-benar ingin mencari kebenaran? Soalnya, susulan daripada itu, dia telah mempersoalkan tujuan utama pihak tertentu yang menyebar video sudah disunting dan meminta keadilan tanpa menunjukkan video asal. Dia juga melihat bahawa pemotongan video ini sangat jelas dan menunjukkan seperti ada agenda tersembunyi untuk mencetuskan provokasi sekaligus memfitnah 3 DJ radio terbabit. Disebabkan itu, beliau menggesa pihak berwajib khususnya Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk menyiasat siapakah dalang di sebalik penyebaran video suntingan ini dan mengenal pasti individu yang bertanggungjawab menghasut orang ramai. Tegasnya, ketiga-tiga penyampai radio itu tidak sepatutnya dipersalahkan atas agenda yang dirancang pihak lain.